Selamat pagi guys. Hari ni saya dengan kakak saya nak pergi cabut ubi guys. Ikuti kegiatan aktiviti kita orang hari ni. Cabut ubi guys hari ni. Tak ada kerja. Hari ni saya tak pergi kebun. Suami saya je pergi kebun. Sebab hari pun mendung. Kakak saya nak cabut ubi habis guys. Sebab sini ipar saya nak buat rumah. Ada bunga dalam labu saya. Aktiviti hari ni guys, kita nak cabut ubi je. Dah diisi dah. Perlu cabut segera. Sebab kat sini ipar saya nak buat rumah dah. Kita cari itu tadi yuk, pengali. Apa yang pun jam ayun. Batang nanti kita nak ambil guys, nak tanam semula. Nak tanam kebun kat dalam pula. Sini dah tak muat dah nak buat rumah. Ni masih ada guys, dah besar dah ubi. Sebab saya dah tak muat tepi ni, abang saya ada tanam pokok durian musang king guys. Banyak isinya kan? Ini yang gila lebih daripada 8 bulan lah ni. Ubi ni berapa? Ubi 3 bulan kan? Sepauh kena kau tikuy ya. Tikuy makan pun sepauhnya. Kat sini pun malam-malam tikus gari guys, ubi. Dimakan. Seronok tak Dede? Seronok. Sebab kat sini kat sekitar rumah saya dah sempit guys. Kecil-kecil je ni lagi. Cuma ada besar sikit. Kecil-kecil lagi guys yang ni. Terpaksa kena cabut sebab nak buat pondok dah. Nak buat rumah kat sini. Sebab ni batang ni kecil kan. Dia cabut yang besar tu pula. Marah. Jaga sikit Dede awaknya. Malung nak tu kat batang ubi. Cicak je. Janganlah tutup muka, tak nampak. Ni kantan suami saya tanam guys. Macam banyak je isinya. Ada patah-patah ke? Bukan berat, keras. Kan ada isi pun ha. Ada isi kata. Sebab dia dah melebihi 3 bulan dah kan ubi ni. Jadi banyak isi. Wow. Banyak guys isi yang ni.
Yang tu banyak. Wow, besar-besar. Yang kata yang wow, ubinya Ini dia tetap. guys. Satu pedu ya guys. Batang ni kita boleh ambil ya. Boleh balik tanam. Buat benih guys. Buat benih. Ni kena tunggu guys kalau tanam kat kebun ni. Nanti ada babi lagi dia pergi sondoi lagi. Kat sini babi nak banyak balik dah. Hujan. Hujan. Balik rumah. Jadi Cabut guys, tinggal satu lagi. dia patah lah. Kena gali lah tu, kalau patah. Macam banyak je. Oh, hari pun dah hujan guys. Sekarang ni dekat tempat saya hujan. Mendung, hujan petang, hujan pagi, hujan. Ni guys, ubi kakak saya cabut tadi guys. Besar-besar isi dia. Ubi ni sedap guys. Ni kat sini kita orang panggil ubi lemak guys. 3 bulan. Hujan. Dekat bawah tu tadi kita cabut ubi guys. Itu mini garden gitu. Ini mini garden dah dah terbengkalai guys. Itu hari saya buat terang ni. Nanti nak rebus ni guys, nak minum dengan air kopi guys. Sedap hujan-hujan ni. Saya nak cuci ubi dulu guys. Cuci bersih-bersih ya. Sebab tadi kotor kan, kita kupas tadi ada tanah-tanah. Lapar perut saya guys nampak ubi ni. Lama dah tak makan ubi rebus. Ni kita apa ni? Pacok-pacok sikit kan. Bagi dia macam ni supaya nanti dia cepat empuk je. Kita bagi kecil-kecil sikit guys. Tempat kita panggil apa ni? Capuk-capuk. Macam ni. Ni kalau ada kura-kura guys, macam campur dengan daun sengom sedap ni guys. Lauk babi pun sedap ni. Lauk babi pun sedap guys. Lepas tu kalau ada tupai ke, sedap ni guys.
Kalau dulu kat Utang selalu tu masak dengan ni kan, masak dengan pura-pura. Lepas tu lauk lelabi. lelabi. Lepas tu lauk macam Tupai-tupai, sup, tupai. katak. Lepas tu Sedap lah makan ubi ni. masak dengan ayam bandar pun sedap guys. Ayam kampung pun sedap. Ayam hutan pun sedap. Sebab ubi ni turun-temurun guys. Makanan orang asli. Hari lagi hujan. Sekarang dah musim hujan guys. Banjir dah kot. Kerap hujan sekarang ni. Ni kita nak rebus ubi ya. Kita letak air sikit. Bagi dia penuh sikit. Bagi dia tenggelam ubi ni semua. Tahu dia cepat empuk guys. Lepas tu kita tambah garam sikit. Bagi dia tambah lemak sikit. Ada masing-masing sikit kan. Okey dah. Okey, kita rebus dulu ya. Bagi dia empuk. Bagi dia empuk dulu guys. Lapar perut saya nampak ubi ni guys. Kopi panas guys. Kopi panas guys. Yang ni kari babi guys, kakak saya masak. Apa ni? Ubi rebus tadi. Ni air kopi kau. Ni air kopi. Kari babi, air kopi. Sedap guys. Rumah Mak Peter. Mak Noziana. Mak Peter. Mak Afiq Rafiki. Buah empasak guys. Cicah babi sikit, cicah babi sikit. Cicah babi sikit guys. Babi kari. Nyamai. Nyamai. Okay guys, video sampai kat sini je. Saya nak makan ubi dulu guys. Jumpa di next video. Bye bye.